Adakah kaki di belakang tu nak renggang ke nak rapat? Bila kita solat, kita sujud, peha kita renggang kan? Peha kita renggang. Kaki belakang renggang ke rapat? Yang ni khilaf. Baik. Kemudian sujud. Sujud pun rukun lah. Okay, sujud ni rukun di dalam salat. Apa maksud sujud? Sujud ni dalam bahasa al-khudu'. Sujud ni dalam bahasa bermaksud menundukkan diri hanya semata-mata beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Ibadatlah. Jadi dalam solat lah. Sebab itu sahabat Nabi, dia ada tanya kat Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, kaifa urafiquka fil jannah?" Ya Rasulullah, macam mana aku nak mengiringi kau dalam syurga? Ni soalan sahabat ni. Sahabat dia kalau tanya soalan, mesti soalan yang berkaitan dengan akhirat. Kalau tanya pasal dunia pun yang ada sikit kaitan dengan akhirat, bab hukum hakam, sebab tanya Nabi kan. Maka Nabi kata, fa'in ala nafsika bi kathratis sujud. Tolonglah diri engkau dengan perbanyakkan sujud, iaitu perbanyakkan salat. Perbanyakkan salat. Maka sujud yang banyak ni disukai oleh Tuhan, iaitu sujud di dalam salat. Maka sujud rukun di dalam salat. Mesti turun sujud. Sujud 2 kali lah. Dalam satu rakaat sujud 2 kali, diasingkan dengan duduk di antara 2 sujud. Okey, kalau satu orang tu dia sujud 3 kali, apa jadi solat dia? Satu rakaat sujud 3 kali. Tanya pasal apa Mak Haji sujud 3 kali Mak Haji? Saya beriman lebih ustaz pagi ni. Saya tak tahu nak cakap, saya sujud 3 kali ya. Sebab kita istighfar pun 3 kali, takkan sujud 2 kali saja. Batal solat Mak Haji. Batal solat ya. Batal solat. Kerana kita menambah, dia menambah satu perbuatan di dalam salat yang bukan daripada jenis salat. Solat subuh 3 rakaat. Lepas habis 2 rakaat tu dia bangun tambah rakaat ketiga. Pasal apa Pak Haji? Solat subuh 3 rakaat. Dia pun sama kita balik. Jangan nak jadi Wahabi. Aku solat subuh 3 rakaat ni pun untuk Tuhan juga. Apa salah ke? Takkan masuk neraka kot solat subuh 3 rakaat. Aku sujud ni. Aku baca Fatihah rakaat ketiga ni, aku rukuk pada Tuhan ni. Tak boleh. Kerana disiplinnya, bila Nabi dah tunjuk rakaat yang tertentu untuk salat fardu, maka kena ikutlah. 2 rakaat lah. 2 kali sujud, 2 kali sujud lah. Macam mana sifat sujud? Bagi orang yang tak sakit lah, dia meletakkan dahinya di atas lantai. Dia meletakkan dahinya di atas lantai. Okey, tengok. Dia mengatakan, wa yajibu ay yasjuda ala sab'ati a'dhumin. Wajib untuk dia meletakkan 7 tulang di atas lantai. 7 tulang di atas lantai, wajib letak atas lantai bagi orang yang mampu. Yang tak mampu tadi, dia tak mampu sujud katakan, tak apalah dia sujud atas kursi lah. Tapi bagi yang mampu dalam solat fardu, dia mesti meletakkan 7 tulang. Apa 7 tulang tu? Dahi, 2 tangan, 2 lutut, 2 kaki. Itu hujung kaki. Baik. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin, 'ala al-jabhati wa asyara bi yadihi ila anfihi wal yadaini war rukbataini wa atrafal qadamain." Nabi kata, wa atrafil qadamain. Aku diperintahkan. Nabi ni bila disebut aku diperintahkan, maksudnya siapa perintahkan Nabi? Allah Azza wa Jalla. Nabi tak pernah tunduk dengan perintah selain daripada Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi kata aku diperintahkan, maksudnya Allah perintahkan aku untuk aku sujud di atas 7 anggota.
Kemudian Nabi kata alal jabhah. Nabi kata di atas dahi. Wa asyara bi yadihi ila anfih. Lepas tu Nabi kata, Nabi meletakkan atas dahi. Atas dahi, kemudian Nabi isyarat dekat hidung. Isyarat dekat hidung. Maka hidung sunat. Maksudnya kita sujud, letak dahi, lekatkan hidung di atas lantai. Sunnah. Tapi kalau dah hidung kita tak berapa nak mancung sangat. Dia kata, susah Ustaz, hidung saya lepis sungguh. Jenuh pula macam tu. Tak kena Ustaz. Ke tak batal solat lah. Tak batal solat lah. Kan? Tak apa, dia sunnah saja. Kalau susah, tak apa. Tapi tak ada lah, mesti kena kan? Boleh kena. Ni cerita je lah. Kalau ada. Wal yadain, dan dua tangan. Kalau ada tangan lah. Kalau tangan kudung tak ada lah. Satu je lah. Okay? War rukbatain, dan dua lutut. Dan wa atrafil qadamain, dan dua hujung jari kaki. Sebab itu bila sujud jangan angkat kaki belakang. Wajib sujud di atas hujung jari. Dan terbaik hujung jari itu dilipatkan sedikit. Nak keluar daripada khilaf. Kalau dia letak lurus saja okey. Tapi kalau dia tak letak langsung, maka salatnya tidak sah. Okey? Maka kena tahulah yang ni. Okey, boleh? Maka tangan ni selari dengan bahu atau telinga. So bila kita sujud, kan tangan letak bawah kan? Kita wajib letakkan tangan di bawah. So tangan tu nak letak mana? Selari dengan telinga atau selari dengan bahu. Dan angkatkan siku. Supaya siku tak letak di atas lantai. Kerana Nabi SAW melarang orang salat dan iftirash ataupun yafrishu yadaihi, meletakkan sikunya seperti mana anjing. Kan anjing bila dia duduk dia akan duduk macam tu kan? Nabi tak bagi. Makruh perbuatan tu. Maka angkatkan sedikit siku. Angkat siku. Baik. Direnggangkan tangannya dan lama sedikit selagi tidak membebankan makmum. So renggangkan tangan. Renggangkan. Renggangkan sikit daripada badan, kemudian tangan ni ke hadapan, ke arah kiblat. Okey. Renggangkan pahanya dan renggangkan sedikit pahanya dari perutnya dan arahkan jari ke arah kiblat. Maksudnya jangan terlalu jauh daripada paha, jangan terlalu dekat dengan paha. Sekadar. Jangan terlalu jauh. Letak kepala sampai nak baring dah. Sampai nak menerak dah. Tak. Itu bukan sujud. Itu menerak namanya. Okey. Bagi sekadar. Jangan terlalu rapat. Jangan terlalu renggang. Okey. Cuma fuqaha menyebut orang perempuan ni eloklah sikit rapat banding lelaki supaya orang tak tengok badan dia. Tak disebut dalam hadis yang sahih. Tapi tidak salah untuk amal. Kerana orang perempuan ni memang ada sifat malu sikit. Jadi tutuplah sikit, tak apa. Okey. Tapi kalau orang perempuan tu nak solat macam ni, cara macam ni cara solat Nabi. It's okay. Okey? Baik. Adakah kaki di belakang tu nak renggang ke nak rapat? Bila kita solat, kita sujud. Paha kita renggang kan? Paha kita renggang. Kaki belakang renggang ke rapat? Yang ni khilaf. Kerana di sana ada hadis Nabi SAW, sahabat kata, Nabi ni bila sujud, rasan baina aqibai, Nabi melekatkan dua kakinya. Lekat, bagi lekat. Tapi perkataan itu tidak sahih daripada Nabi. Yang sahihnya, tidak ada riwayat yang jelas. Maka sebab itu mazhab Syafi'i dia pilih renggang kaki. Sebab apa dia pilih renggang? Sebab dia kata lutut renggang. Jadi bila lutut renggang, kaki pun renggang lah.
Manakala sebahagian ulama, walaupun hadis yang saya baca tadi, yang jelas Nabi renggang kan, Nabi lekat kan, dia kata tak sahih, tapi dia kata di sana ada hadis sahih yang mengisyaratkan kaki Nabi lekat. Kaki Nabi itu dirapatkan. Ketika mana Aisyah radhiyallahu anha, satu hari Nabi hilang daripada dia. Kan Nabi ni isterinya ramai, jadi kena ikut turn. Hari ni turn siapa, esok turn siapa. Jadi bila Nabi dengan Aisyah, tiba-tiba Nabi hilang, Aisyah cari, mana boleh ni turn aku. Jadi Aisyah duk cari Nabi, cari kan. Aisyah punya tangan tu betul-betul landing di atas kaki Nabi. Betul-betul landing di atas dua kaki Nabi dalam keadaan kaki Nabi tegak berdiri waktu sujud. Aisyah kata, fawaqa'at yadi ala batini qadamaihi wa huma mansubatan. Tangan aku betul-betul landing di atas dua tapak kaki Nabi dalam keadaan dua tegak berdiri. Maksudnya macam mana tangan nak landing atas dua kaki kalau renggang? Ini pandangan pilihan Syekh Utsaimin. Alhamdulillah. Pandangan Syekh Utsaimin. Maka saya pun setujulah dengan pendalilan ni. Pendalilan yang bagi saya macam hebat jugalah. Kadang-kadang kita baca hadis kita tak perasan. Tengok cara ulama baca hadis. Dia orang baca hadis, dia orang tahu maksudnya kaki Nabi rapat kerana Aisyah boleh landing dengan tangan dia di atas dua kaki. Okey, walau tak jelas sebenarnya, tapi dari sudut mafhumnya begitulah. Dari sudut apa yang dapat difahami, implied meaning. Begitu. Tapi penulis ni dia kata tak, renggang dia kata, sebab tak ada hadis yang sahih kata rapat. Oleh kerana lutut renggang. Ni penulis Syekh At-Tarifi, Abdul Aziz At-Tarifi. Tapi bila kita bincang yang ni tuan-tuan dan puan-puan, bukanlah maksudnya kita nak kata orang yang renggang ke rapat ke batal solat, tak. Sebab kita tengah bincang sifat solat Nabi. Bila kata sifat solat Nabi, masuk dalam tu rukun, masuk dalam tu benda sunat. Kan? Jadi bila masuk benda sunat, orang tak buat benda sunat, tak batal solat. Seperti mana orang yang solat tak baca surah, tak batal solat dia. Tapi dia tak dapatlah fadilat. Sifat solat Nabi bila solat baca surah. Dia solat sunat baca Fatihah saja, surah tak baca, kita tak boleh kata solat dia batal, kerana baca surah adalah sunat.